الحمد لله فاتح القلوب لهواطل وفيوضات علام الغيوب بواسطة سيرة الحبيب المحبوب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang membuka hati-hati untuk menerima pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sempena mengingati sejarah hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ijtima'u ala siratihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil ijtima'at. Dan berkumpul semata-mata untuk mendengar atau menghayati sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah antara sebesar-besar perkumpulan. Wa fiha tatalaqqa al-qulub a'zam an-nafahat. Dan pada waktu itu hati-hati akan mendapatkan pemberian-pemberian yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Rabbina Subhanahu wa taala la takhtassu bi zamanin duna zaman. Dan pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala tidak khusus kepada satu zaman ataupun satu tempat. Wala bi makanin duna makan. Dan juga begitu juga tidak khusus kepada tempat-tempat tertentu. Wala bi majlisin duna majlis. Dan bukan tertumpu kepada satu majlis tanpa majlis-majlis yang lain. Walakinna syabakataha allati taqtanisuha hiya hadhihi al-majalis. Dan bahkan yang mengikatkan antara tempat, zaman dan majlis adalah perkumpulan-perkumpulan kita seperti ini.